Satu lagi pemain yang benar-benar buat banyak kelab tak senang duduk sekarang ialah pemain daripada kelab Jerman iaitu Yan Diomande, pemain sayap Red Bull Leipzig. Leipzig langsung tak ada niat untuk melepaskan pemain ini pada bulan jendela Januari ini. Mereka sanggup buat apa saja untuk mengekalkannya sekurang-kurang sehingga hujung musim ini. Dan bila bercakap tentang Leipzig serta kumpulan Red Bull, kita semua tahu satu benda. Bukan mudah untuk berurusan dengan mereka. Jika ada kelab yang benar-benar mahu mencuba pada bulan Januari, mereka mungkin perlu memecahkan rekod pecahan pocket bank mereka, dan itu belum tentu cukup untuk meyakinkan Leipzig melepaskan pemain mereka. Banyak kelab besar kini memantau situasi ini dengan sangat-sangat rapat. United dilaporkan sangat berminat dan sedang menilai Yan Diomande sebagai pemain penting untuk masa depan mereka, dan selain daripada itu Tottenham juga berada di dalam situasi yang sama, sedang memantau pemain tersebut. Paris Saint-Germain turut mengikuti perkembangan pemain ini juga, dan saya difahamkan daripada apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, ada juga beberapa lagi kelab Liga Perdana Inggeris juga sedang menjejak rapat situasi pemain tersebut. Secara peribadi, saya melihat perpindahan Yan Diomande lebih realistik berlaku pada musim panas berbanding jendela Januari. Dari sudut kewangan pula, saya tidak fikir angka 60 ataupun 70 juta euro akan mencukupi kerana nilainya dijangka akan jauh lebih tinggi mengikut prestasi pemain tersebut. Jadi, kita tunggu dan lihat bagaimana cerita ini akan berkembang. Tetapi yang pasti, nama Yan Diomande kini sudah mula mengganggu perancangan banyak kelab besar Eropah untuk jendela perpindahan akan datang.